bangkang sebab macam Syamil kata, Fain keluar karakter lain. Bagi saya bukan sebab Fain tak keluarkan karakter bukan sebab Fain keluarkan karakter lain, tapi dia tak berjaya keluarkan karakter sebenar dengan Aiman. Mungkin dia tidak selesa macam tu. Dan saya rasa partnership sangat penting bukan sahaja di mata kita bekerja, tapi di mata netizen. Saya rasa ramai netizen tidak menyukai partnership mana. Itu bagi saya lah, saya tak tahu kebenaran macam tu. Okey, untuk ni saya bangkang. Tak, bukannya partnership ni sebenarnya boleh pergi jauh sebenarnya. Tapi dah berapa lama? Berapa lama kita nak tunggu? Dengar dulu. Mereka ni belum ada chemistry yang cukup kuat sebenarnya. Di mana Fain ni dia teragak-agak dengan Aiman. Aiman ni bila masuk konten saya dia mudah terhibur. Orang komen mudah terhibur. Dan Fain ni kuat menghiburkan. Sebenarnya dorang tak jumpa dorang punya tema dalam partnership tu. Ada blocking dalam dia punya. Dia ada blocking dalam dia punya partnership. Kau faham tak? Ada blocking, tak tahu apa benda. Manalah aku tahu dia orang punya personal apa benda. Diorang dah bagi tahu dah. Diorang dah bagi tahu dah semalam apa blocking tu. Oh, Memang kebenaran dia ada blocking. tapi mana